sebenarnya dah lama saya nak tanya soalan ni. Tapi was-was lagi nak tanya. Okay. Sesuai ke tidak kan? Jadi Cik Fauzan punya umur ni sebenarnya berapa? Lama tu mana dia umur saya lama lah. Tak, Betul maksudnya dah lama saya tertanya-tanya. Oh, okay. Umur saya dah lama tak celebrate. Saya dah 25 tahun tu, dah 20 tahun saya celebrate. Okay, so 40 plus lah. Late 40s. Tapi tak nampak macam late 40s pun. Biasalah, okay. Okay, boleh tak share apa, macam mana cara nak bagi awet muda ni? Sebab saya ni umur ikutkan baru 20 lebih. Tapi orang kadang-kadang tengok pun dah macam 30 lebih dekat 40. Okay. Kan? Dari segi pemakanan ke ataupun apa-apa rutin harian ke, macam mana? Saya hidup macam orang lain juga, sama je. Bangun pagi subuh, tu kena sebut. Okay. Lepas tu macam orang lain juga saya makan. Tak ada beza sangat. Cumanya kalau nak tahu rahsia ke? Kau ada rahsia ke? Tak ada rahsia sebenarnya. Semua benda tu dah ramai orang tahu. Dia dalam hidup ni dia ada dua prinsipal je kalau kita nak maintain kita punya jaga badan lah. Dia dua je. Nak tahu tak dua tu apa? Apa dia? 4 kataan. Apa dia? Eat less, exercise more. Kurangkan makan, banyakkan pergerakan. Okay, 4 perkataan, betul? Betul? Itu je. Ada lagi lah yang lain, cuma tu basic. Dan benda tu kena ikut yang saya sebut tadi lah. Nombor 1, makan kurang, exercise lebih. Bukan terbaliknya tau. Sebab apa? Makan tu penting. Sebab kita makan lebih daripada sekali sehari. Tapi kita exercise mungkin seminggu 2-3 kali. Betul. So yang paling banyak faktor dalam kita punya yang kita masukkan dalam badan adalah makanan. Exercise tu repercussion yang kita kena buat selepas tu. So makan dulu kita kena control. Nombor 2 baru exercise. Ada tak apa-apa suplemen ke? Tak ada. Saya memang anti supplement.